Bro, hujan ni. Jom masuk. Bagi kunci kita masuk. Play. Okey. Pada. Kita hari ni buat reset dengan setting aja kan? Alright. Nombor 10. Okay. Apa tu? Biasa maybe hujung bulan. Kalau ada bajet boleh lah buat tu, tak ada hal. Dia jangan bagi dia putus je. Takut je. Sebab you selalu pakai kan kereta tu je kan. Oh, you pun pakai ni ya, lipan. 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 Itu hari kan balik lepas raya. Tinggal dia lama dekat rumah. Ada cabut bateri tak sebab you tak pakai? Tak adalah tinggal itu tempat ayah ada pakai sana. Ayah ada pakai tak adalah tak pakai. Pakai bukan selalu pakai tapi ada pakai. Pergi jalan keluar pakai. Adalah biar lama. Oh, jual dulu. Mau cabut bateri dulu lah. Cabut bateri kita buat reset kan. Buat reset dulu baru buat setting. Tu hari buat. Dari kereta ini beli 2023. Tahun ni bulan berapa tu? Hari 3 kan? Tak pernah pakai termostat. Tak ada termostat kat dalam? Cong buka tengok ke apa? Tak ada termostat. Aduh. Kenalah ada termostat. Tak ada, kadang-kadang dia lama lah. Susah tu. Ada alarm tak kereta ni? Alarm. Masih ada bunyi Okay. Kita reset dulu. Alright. 1 2 3. Okey. Cabut bateri, kita nak dia punya current tu kasih semua drain out dulu. Jangan isu dia tu lagi ada memory yang lama-lama tu. Berapa kali busi? Tak ada, setting. Tuning. Dia punya timing issue. Kita buat balik dia. Ini baru ni, surat lama. Beli baru wang bos. Ini tak payah setiap bulan installment sudah okey meh. Boleh jimat, kita jimat mah. Kita itu duit simpan beli rumah besar.
Okay, sekarang kita on kunci, tengok ada bunyi tak? Tengok kunci. Ada bunyi kan? Ada. Okey. Alright, kita cucuk dulu. Okey. Cucuk dekat bawah ni. Tus. Okey, dah masuk. Okey, on tus. Long drive kereta ni tak panas. Sebab dia luas ni. Dia badan besar pun selesa. Wajah. Okey, sudah. Di sini ada fokus nanti kita orang dulu di test. Nanti kan kemudian kita ambil apa yang kita itu. Okey. Start dulu. 1, 2, 3. Lepas reset, bagi dia run sekejap. Nanti tengok dia kalau timing tinggi ke apa ke, nanti kita buat adjustment. Sekarang dia masih dalam cold start lah sebab sejuk. Dah sampai 80 dah. Dah sampai 80, dia akan tutup dengan start, api akan turun. So kira cantik lah. Nanti tengok dia ada sampai dia punya standard tak. Okay. Kalau tak sampai standard, nanti kita set dia. Kalau standard dia ada sampai, biar dia. Dia macam ada tinggi sikit lah. Ada tinggi sikit lah. Nanti kita set lah, bagi dia lebih cantik sikit. Idle tinggi lah? Ada tinggi sikit lah. Sebab dia sudah almost 87 degree Celsius. Sudah panas punya ni. Sudah lebih daripada optimum lah. Sudah cukup warm up ni. Dia masih tinggi sikit. So nanti kita buat adjustment sikit. Okay, kita bagi dia betul-betul panas dulu. Nanti kita buat adjustment. Buka radio. Mati radio. Boleh. Tak ada masalah. Angkat screwdriver. Dia ada tinggi sikit lah. Ini kat mana tempat? Ini you punya tak ada. Oh ya. You punya kereta tak ada. Oh ni untuk apa? CA. Oh. Evo 123. Vira Dodge punya saja. You punya tak pakai ni. Soji 18 tak pakai ni. Soji 18 lebih advance sikit dia, engine dia tak pakai ni. Ini untuk older satu model punya kereta. Engine tu tak sama. Kenapa? You ingat tu rosak? Ya. Itu kita pakai panggil apa? CAS sensor. Crank angle sensor. Tapi you orang punya crank sensor dekat bawah. Ya, bawah itulah. Dekat bawah tu. Dekat bawah tak sama. Itu pun tak boleh lari, tak boleh kena betul-betul duduk tempat dia. Yes, tapi yang ini boleh adjust. Betul lah. Yang itu dia bukan. Yang ini lagi senang, dia tak perlu adjust. Dia control by ECU. Itu kalau adjust MMC punya lah. MMC punya. Kalau ini pun MMC. Kalau ini adjust tak ngam nanti dia boleh jadi retard ke, advance terlalu banyak ke. Ini paling bagus lah. Semua control by ECU. Tak perlu pening. Ada lah, tinggi sikit lah. Dia adjust bagi dia rendah sikit. Okay. Ni dia tolak sikit Tolak je. Dia tutup sikit. Tutup sikit Tutup. Dia terlalu tinggi dah. Terlalu tinggi dah.
Okay, biar dia sekejap ni. Enjin panas, dia sudah pusing. 104 degree Celsius dia buka. Cantik lah. 104 dia buka. Lepas tu dah cool down baru dia stop. Kira cantik lah. Kita tunggu dia stop, tengok dia drop sampai berapa. Tengok ada dalam spec tak, atau dia tak sampai di mesin. Okay, 101, 99 lagi drop tak. Tengok dia lagi drop ke tidak. 97, okay. Biasa dia akan drop sampai 95. Okay, boleh drop lagi sampai 93 baru naik balik. Cantik, lagi cantik. Kalau tak ada 95 pun okey lah. Saya ingat dia tak drop lagi lah. Last duduk dekat 95. Lepas tu dia akan naik balik. Naik balik sampai 104 dia cycle lah. Dia buka lagi. Saya rasa tak naik lah. Okay, alright. Rasa dia tak turun lagi, dia naik terus. Sebab kereta lama sikit, I set dia duduk dekat 800, 8.5 macam tu, base timing. Bagi dia tinggi sikit lah. Kereta baru keluar dari kilang, dia set 7.5. Rendah lagi. 5 Mia. Dah lama kan. Kita duduk di tengah karut jadi bulan. Kita test dia punya aircon. Okay, kita masuk dalam, test dia punya aircon. Aircon on, kipas 1. Okay, bagi dia landing balik sekejap. 2, 3, 4. Okay, masih cantik. 8.5 dia duduk, dia maintain dekat situ. Buka lampu semua. Tutup. Okay, high beam. Buka semua, bagi dia tarik, bagi loading kuat sikit. Bagi dia landing. Dia ada drop kan? Okay, jangan risau. Stepper motor buka, dia akan naik balik 8.5. Baik. Sebab sekarang ECU tengah landing balik. Lepas tu dia bagi signal kepada stepper motor untuk buka lagi. Bagi dia lagi stabil. That's why stepper motor jangan rosak. Stepper motor kena cantik. Motor pun baru. Kan hari tu last year baru tukar kan? Last year kan? Last year. Tukar dengan Saifu kan? Tapi dari you juga kan? Dari saya juga. Sama juga sebab saya yang supply bagi Saifu. Okay, sebab cantik. Okay. Kita masuk gear N dulu. Dia cukup kuat lah. Kalau kita tak kuat. Okay, tak kuat kena tekan brake. Okay, tekan brake. Sudah, pergi D. Kita tengok dia drop RPM sampai berapa. Dalam spek tak. Okay, RPM drop dekat dia punya spek lah. Adalah 87, 718. Cantik. Sekarang ni D ya. Okay, kita tekan D. Okay, sekarang ni nak pergi A juga. N. Okay, A. Dalam spek lah. Ada 687. Ada dekat situ lah. 718. Dia main dekat situ lah. Cantik lah. Kira okey dah. Alright. Lepas tu tutup apa yang tak perlu dulu. Dalam ni dia bulb tak ada. Mungkin dia punya lampu lah. Dia punya lampu lah. Mental je tu rasanya. Dia punya mental lah. Sebab lampu lain okey. Yalah. Okay, kita tutup. Aircon 3, 2, 1, off. Okay. On balik, tengok dia cukup cepat tak untuk compensate cable loading. Satu. Cantik. 2, 3, 4. Cepat lah kan? Dia boleh tangkap balik dia punya timing. Kira cantik lah. Okay, alright. Kita off semua dulu. Okay. Okay, biar sekejap. Nanti kita start balik tengok macam mana. Okay, on kunci. Masuk balik sistem. Cek sekali lagi, tengok ada fokut. Tak ada fokut, cantik. Okay, alright. Okay, sembarang okay. Okay. Alright, kita start dulu. 1, 2, 3. Start biar tadi dia naik dulu. Lepas tu turun balik. Ini besok pagi kau start mesti cantik kalau macam ni. So sekarang ni, alright. Cantik lah.
Okay, on aircon terus. Kipas 1 2 3 4. Masih duduk dekat 8.5. Okay, on lampu. Cantik 8.5 duduk. Diam-diam dia situ. Alright. Boleh kutip barang. Pergi. Dia lampu hilang satu. Shock ke? Atau dia sudah bakar? Tak tahulah. Tapi tadi hidup kan. Dia kadang macam wire kot kabel dia ke. Okay, tutup sekejap dulu. Mungkin dia panas, dia harus shock pula. Okay. Ikuti barang, nanti kita pergi tiada satu round. Kalau okey, boleh balik dah. Alright. Okay, kita jalan. Alright. Kita lagi. Okey, jom. Satu je. Bel betul ada dalam bawah ni. Ada. Okey, cantik. Buka ni. Masuk di cantik lah. Sekarang seperti ni kan. Dia nak atas tu. Dia ada pop begini semua. So sekarang ada okey kalau ini perbiasa ada macam dan ada ni. Tak apa dia dia nak ada dia. Nanti problem dia tu. Jadi tidak jadi banyak. Okey, ini tak ada. Sekarang dia ada dia. Kita bagi semua apa. Kita bagi kan. Yang tadi dulu ada mana dia semua. Kita bagi terus semua. Ini dia boleh ada. Kalau ni Pak. Dia tahu itu backup dari aku. Kalau kita tak baca tentang sini. Kerana ada dia kan dia ambil dia ni yang kata dia. Okey. Okey. Dengan aircon on 8.5 plus minus. Okey lah, cantik lah. Sikit sejuk ni. Nah, kalau dia tengok you pakai thermostat kan, dia tak akan pergi sejuk sangat. Dia akan maintain 80 lebih optimum punya temperature. Memang bagus punya suhu bagi you kereta perform dengan baik. Kalau terlalu sejuk, dia macam how to say dia drag dia tau. Lepas tu makan minyak lebih. Akan pakai petrol lebih. Nanti you berhenti punya time, dia pergi cold start, RPM tinggi pula. Sekarang RPM semua dah okey dah, cantik dah. Dia macam biasa dah. Sekarang aircon compressor cut. Dia tak perlu tinggi sangat. On balik baru dia on pergi 8.5. Cantik lah. Boleh lah. So kira siap dah. So you pakai dulu, ada apa you bagi saya tahu nanti. Okay. Sudah. Tolak. Kejap tolak. Okey. Okey, off dulu. Keluar balik terus. Bos kunci. Okey. Alright. Try dulu. Ada apa bagi tahu ya. Okey. Alright, bye-bye. It's okay. Jangan malu tau, ada apa bagi tahu ah. Okey, bye. Siap dah. Sebab hari tu dia dah datang. Lepas tu dia ada sensor issue. Saya minta dia pergi cari punya kawan. Then dah selesai sensor punya barang. Lepas tu datang balik. I tolong balik dia untuk buat reset dengan setting. Dia tak ada hal. Sebab hari tu saya kira mah. Bos. Thank you bos. Terima kasih. Good night.